Cyberraya baru-baru ini digemparkan dengan pengumuman satu lagi projek mega pembinaan kilang pintar tercanggih di dunia. Menurut Datuk Osman, projek ini bakal menjadi titik pengumuman. Yang lain halang mereka. Oh, kami Datuk. Siapa mereka? Macam mana boleh masuk? Saya tak pasti Datuk. Nampak gaya mereka dah ambil alih kapal terbang. Cepatlah. Sedia? Jom! Wah, cun gila. High five. Cepatlah scan. Okey. Jangan risau, Dato'. Bantuan dah sampai. Ali, Iris Atlas. Okey. Tepi, Ali. Ini kan Lega. Nasib baik lah kau datang. Bagus, Bobby. kenapa dia orang pun ada Iris Neo.
Iris baru yang telah di-upgrade. Apa? Sejak bila? Dari mula lagi, Projek Iris bertujuan melengkapkan ejen-ejen mata dengan kebolehan luar biasa. Malangnya, ia terpaksa dihentikan selepas kemalangan yang berlaku semasa ujian awal. Tapi sejak kamu tidak sengaja mengaktifkan semula Iris, pemerhatian kami mendapati ia terbukti mampu meningkatkan kebolehan pemakainya. Tambahan lagi, dengan ciptaan Atlas, koordinasi pasukan dapat mencapai tahap yang paling optimum. Cuma, kemalangan yang sama masih tak dapat dielakkan. Override mode. Ya, kelebihan override mode adalah kebolehannya untuk mengawal sistem berhampiran. Tapi ia juga membuatkan pemakainya hilang kesedaran. Apa yang berlaku seterusnya, tiada siapa boleh jangka. Tapi, kita bernasib baik. Hah? Selepas dikaji dengan lebih mendalam, saya berjaya mengenal pasti dan mengubah suai program yang menjadi punca ketidakstabilan override. Jadi, override mode yang ada pada Iris Neo dapat dikawal dengan sempurna. Ya. Jadi Iris saya ni dah tak boleh pakai? Jangan risau, kamu juga akan dapat unit baru. Cuma buat masa sekarang, Ejen Fit dan Bobby ditugaskan untuk mengunci Iris Neo dan pastikan ia sedia sepenuhnya. Oh. Kamu patut berasa bangga, Ali. Semua ini tak akan terhasil kalau bukan kerana kamu. Apa? Kenapa perlu cancel? Tapi majlis pelancaran tu... Baik, saya faham. Ali! Sorry Victor, Uncle tak perasan. Tak apa, Ma. Tak lama pun saya susun. 3 jam saja. Kamu tahu mana Ali? Dari tadi tak nampak batang hidung. Oh, tadi dia cakap nak pergi kemas atas. Ali! Ayah cari Ali ke? Lah, apa yang kamu kemas dari tadi? Tadi Ani kat luar. Sekarang dah bawa masuk. Eish, kan dah janji nak habis kemas hari ni. Esok ayah dah kena kerja. Hello? Ya, Aida. Huh? Ayah, tengok. Apa kamu buat ni, Ali? Orang suruh kemas, bukan bunggah balik semua barang. Fikirlah sikit. Ali kan dah besar. Takkan benda macam ni pun tak boleh nak harap. Mama? Hello, siapa nak makan sate? Puan Ong. Jemput masuk. Come, Aboy, Ali, you boys must be very hungry. Maaf ya, Puan Ong. Lama pula Victor tolong-tolong kat sini. Tak apa punyalah. Main macam rumah sendiri, kemas pun macam rumah sendiri ya. Aboy, faster eat. I don't want veggie. Nek. Ali, jangan malu-malu. Rasa macam nak meletup. Tunggu dulu. Biskut favourite Aboy. Wah, Ali, kau kena rasa biskut mama aku ni. Tawa gila. Hello? Ya. Esok pagi saya akan bawa kali ni saya Jangan kelojoh. Thank you, Mama. You're welcome. Ini barang Mama.